ni abang perasan apa? Melihat makan madu sauda ni. Masa kurang. Masa kurang, no? Masa sikit kan. Dulu masalah apa abang main tu? Angin. Angin. Oh, ni lah betul ni ya. Alhamdulillah. Rasa kurang banyak lah. Oh, rasa kurang banyak lah. Oh, alhamdulillah. Jadi penibala lah. Dulu dah jadi penibala. Lah, ingat lah. Kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Alhamdulillah. Ni dah sumbat-sumbat ni. Repair banyak lah. Tu. Okey, dari segi tenaga. Tenaga okey. Okey, no? Cuma kencing lah kadang tu rasa sakit sikit kan. Oh. Tenaga luar okey. Dalam? Dalam okey. Okey. Kira pagi, kira... Oh, alhamdulillah. Rezeki. Macam... Lepas tu, anak berapa orang? Tak ada lagi. Oh, anak tak lagi? Tak ada lagi. Kena makan 2 orang, suami isteri. Kalau macam tu. Dah baru kahwin. Baru kahwin? Bila kahwin? Itu, bulan 12 tu. Waktu Mai tu tak kahwin lagi. Itulah tak kahwin lagi. Ni pengantin baru lah ni. Boleh pakai elok? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Madu ni kira perubahan itu banyak lah kan. Angin pun jadi kurang. Ya. Kira tidur tak boleh nak. Ni okey sikit. Oh, dulu tidur tak boleh nak. Gangguan tidur. Dia macam dia tidur mimpi pelik-pelik kan. Oh. Ni alhamdulillah makan ni ha. Allah. Lepas tu habis madu ni dia jadi balik tak. Yalah, repair tak ada siap lagi. Tu. Kereta masuk bengkel, duduk tengah selongkang. Nak main lama dah, lepas tu tak ada kerja lepas tu. Beli sana lah. Balik kerja lewat. Tu yang itu kata nak main kat sini tu je. Oh. Balik kerja pukul apa? Pukul 6. Oh, masuk? Masuk pukul 8. Uish. Tu dia. Kena main hari Jumaat pula, saya cuti pula. Tu lah. Tu kata tak nak beli kat mana. Dia fikir Salah satu kaedah dia, abang kena beli kat Lostang. Jalan, tapi abang pergi Mergong, no? Kan abang pergi nak kerja? Tu Citra. Kena singgah kat Lostang. Lostang kat mana? Hospital Surabaya. Ni hospital kan? Ni hutan kampung. Main sini, satu lagi Simpang. Satu lagi Simpang 4. Pasal nak Simpang ni? Nak pergi Langak ni? Abang buat U-turn di situ. Ada kedai ni. Nombor 1 ni. Pusat Rawatan Penawar 6869. Dia servis je Oboha tu. Oh, betul ya. Ya, ustaz tu. Betul lah tu. Boleh beli. Tapi nak check kena mesin ni ya. Okey. Alhamdulillah, syukur. Dah lalu baca itu lah. Dulu nak pergi banyak kali dah. Tapi tak. Dulu saya duduk situ. Lepas tu baru pindah balik duduk sini. Nak jaga masjid bagi cukup 5 waktu azan kat masjid. Masjid ustaz buat. Iya, jadi boleh lah. Kalau lalu-lalu waktu boleh singgah beli. No? Okey. Alhamdulillah.